Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali. Hari ni pagi pukul 4.20 pagi ni. Sekarang ni nak pergi kayu basikal lah pagi. Subuh tadi 3.42 gitu di sini. So pagi ni insyaAllah kayu. Dijangkakan golek, tayar golek jam 5 pagi lah, insyaAllah. Okey, untuk saya bergerak ni ke tempat kayu basikal lebih kurang 31 km lah, setengah jam lah gitu. Perjalanan agak jauh lah, setengah jam. Okey. Alhamdulillah sampai di tempat permulaan kayu basikal. So sekarang pukul 4.41 pagi. Sampai belum ada orang lagi. So warm up dulu. Yang ada kat parking lot lagi. Warm up slow-slow dulu, InsyaAllah. One minute later. Ya, bertemu kembali. Kayu slow-slow dulu. Ada yang tinggal belakang lagi. Ni baru nak mula ni. Okay, start dah. Ada yang dah kat depan dah ni. Diorang pun kayu warm up dulu, slow-slow. So kita pun slow-slow dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama Jazli, tengok. Aerodynamic kan. Nama Reza. Tengok side profile. Aerodynamic. Jom. Jom. Cyclist. Cyclist harapan bangsa ni.
Downhill. Aduh, terima kasih. Aduh. Okay, sorry. Okay. Okey. Ni turun okey. Terima kasih. Aduh. Aduh. Ni 6.7 asal. Setup ni semua 6.95. How much bro? How much ya? No comment. Paper 12,000 dulu. Punya garangnya. Tapi kalau SRAM lagi ringan. SRAM. Shimano dengan SRAM. Ni berapa berat dia? Lan, berapa berat ni? Asal masa beli tu. On paper. Paper 6.7. 6.7. 6.7. Oh, sama lah. Okay. How much bro? No comment bro. Will set. Will set dia? Will set pun. Will set tu dah ada jawapan dah. SRAM rate eh? Okay. Canggih. Ada tips ke basikal? Boleh share? Paksa diri lah. Paksa diri. Paksa diri. Oh, itu kan tips tu. Jom kayuh. Jom kayuh je. Jom kayuh. Lama-lama auto okey. Janji kayuh. Janji kayuh. Okey. Seorang ke dua orang ah. Insya-Allah. Dah kayuh tu 20.5 km. Okay, nak sambung balik, patah balik. Baru pagi siapa nak jual lah. Ni Malaysia wakil Qatar. Apa tips untuk kayuh naik bukit? Biar ringan. Biar ringan lagi. Berdiri ke tak payah berdiri? Ikut. Aduh.
Aduh. Baik. Okey. Aku nampak adik. 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 Tadi. Aku kan dah lama balik dah, meh. Oh. Siapa? Haji Basir? Ha? Siapa tu? Tak, sampai tadi mah. Oh. Ada Rasul Muhammad. Oh, okey. Oi, dia ni pecut ke apa ni? Awal lagi dah pecut. Morning. Good morning. Ada ride 40 km ni. Dah nak habis penghabisan. Last tango. Kecut sikit. Okey. Alhamdulillah. Semua selamat. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Okay, sedikit update. Okay, ride 1 jam 32 minit, 40.2 km, average speed 26, maksimum 44. Okey, kita tengokkan detail lain ada tak. Average cadence 68, maksimum 129, heart rate
Average 128, cantik tu. Maksimum 168, tu tak bagus. Tapi alhamdulillah. Heart rate zone, aduh, maksimum tu merah. Okay, temperature kayu pagi tadi 26, average 29, maksimum panas 34 lah temperature kat sini. Alhamdulillah, kita selesai kayu jam 8.05. Okey, terima kasih. Itu saja. Okay, terima kasih semua. Okey. Okay, terima kasih. Terima kasih. Nice ride. Ya, kalau ramai-ramai tak turun sangat. Mantap lah. Enjoy lagi kan? Next week. InsyaAllah. Tak janji lah. Takut kerja lah, shift. Kerja kan. tu. Kita orang amal pun tengok macam last minute mahal je. Mahal. Amal Saya buat mahal, betul ni? saya tak kisah mahal. Sebab nama pun amal kan. Itu saya tak kisah. Tak Tapi tahu dia amal ke tak, itu tak sure. Charity. Ada penuh lah. Penuh. Dekat saya punya apartment yang saya duduk tu, dia memang promote gila-gila. Sebab amal tu adalah subsidiary dia. Oh, amal lah. Sekarang ni pukul 7.17. Makna tadi kita habis pukul 7.05. Itu yang tadi speed meter tu salah tadi, pukul 8.05. Sebenarnya 7.05 habis ride tadi. Okay, on the way balik ni.